ASB, tabung haji ataupun emas. Emas tak boleh compare dengan ASB dan tabung haji. Ia comparison yang tak kena. Macam kita compare tukul dengan kapak. Walaupun kapak pun boleh juga kita ketuk paku. Tapi fungsi kapak sebenar adalah untuk potong kayu. ASB dan tabung haji ada dividen dan hibah. Emas tak ada. ASB dan tabung haji aset kertas, emas aset fizikal. Emas kita nampak barangnya. ASB dan tabung haji hanya ada nombor dan kertas saja. Ketika ASB dan tabung haji bagi dividen dan hibah, emas tak ada apa-apa. ASB dan tabung haji nombornya kekal, emas nombor harganya berubah-ubah. Bila ringgit jatuh, harga emas naik mendadak mengimbangi kejatuhan itu, sedangkan ASB dan tabung haji walaupun nombornya bertambah, tetapi kuasa belinya jatuh bila ringgit jatuh. Sebab itu, pakar kewangan seperti Tuan Azizi Ali sarankan, duit dana kecemasan 3 bulan pendapatan simpan di ASB dan tabung haji. Selebihnya, duit jangka masa panjang, lebih baik 2 tahun dan ke atas, kita simpan dalam bentuk emas. Tak pernah ada pakar kewangan sarankan simpan emas 100%. Emas hanyalah satu daripada banyak alat kewangan. Jadi, bagi tuan-puan yang nak alihkan sebahagian simpanan dalam bentuk emas, dalam bentuk yang lebih kukuh, tuan-puan boleh klik link di bio saya untuk membuat pendaftaran akaun secara percuma ataupun rujuk pin video yang berada di profil. 5 langkah mudah untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold. InsyaAllah saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya. Nak banyak lagi ilmu kewangan dan emas? Boleh follow.